Hai, Assalamualaikum. Saya Imran alias. Siapa yang tak kenal saya Imran alias. So, siapa yang tak pernah kenal saya Imran alias. Saya start jadi property, saya ada background dalam property, real estate negotiator sejak 2018. So, sekarang 2025, 2018, 19, 20, 21, 25, 1, 22, 23, 24, 5, 8 tahun dah. 8 dah termasuk tahun ni. Okay. Itu saya punya background. Saya jual property. Saya banyak pegang, Alhamdulillah saya pegang buyer. Klien-klien saya semua yang nak beli. Kalau you guys ada nak jual rumah, saya boleh assist. Tapi saya akan passing kepada contact you guys lah, contact tuan, contact puan, pada ejen-ejen yang fokus pada area saya yang situ. Saya tak bagi sesuka hati lah, saya akan filter dulu ejen tu okey ke tidak, sama dengan standard saya. Right. So kalau you guys nak beli, then saya akan assist. Alhamdulillah. Sebab saya fokus banyak kepada buyer, pembeli yang nak beli property and everything. So kalau nak jual, saya boleh assist. Cumanya bukan saya punya scope, bukan saya punya fokus. Okay, ramai orang tak tahu apa beza pemegang apa beza buyer dengan seller. Totally different thing. Sangat-sangat different. Okay, apa beza dia? First, lingo. Bila bercakap dengan owner, cakap dengan buyer totally different. Tak sama. So, saya lebih kepada purchaser punya mindset. Beli ni, we want to know about the future growth. Kalau owner macam nak jual rumah, ada knowledge information semua sama. Bezanya cara nak deal dengan owner totally different. Kalau you guys nak beli rumah, you guys dalam state yang berbeza. I nak beli rumah, I nak cari rumah yang dekat you guys pembeli rumah, you guys mestilah berfikir nak beli rumah dekat dengan train, so like that, dekat KL, dekat Selangor. Oh, jauh sikit pun tak apa, luar negeri pun tak apa, luar negeri Selangor ataupun KL pun okey je. Yang penting dekat dengan highway. Okay, itu mindset pembeli. Kalau owner, penjual rumah, they don't care. Jual rumah tak fokus pada location yang nak beli, dia nak jual. Okay, bila I boleh jual rumah ni? So macam mana? Pembeli ni okey ke tidak? Loan submission macam mana and everything. So it's gonna be totally a different path, different language. Okay, itu sedikit sebanyak saya punya background. Saya lama tak buat video ni. 2 bulan saya skip. 2 bulan ke 3 bulan, lama jugalah. Okay, what's going on dalam gap tu? Apa yang jadi dalam gap tu adalah saya banyak fokus pada content creation, video editing. Saya ada YouTube channel saya. Macam video sekarang ni dekat saya punya YouTube channel, saya ada YouTube channel satu lagi, iaitu saya tak boleh nak share. Saya ada lagi 2 lah YouTube channel yang saya tak boleh share tu. Itu lebih kepada macam PNC, Private and Confidential. Tapi juga mesti dah sedar, dah ada dekat YouTube. Kalau nampak thumbnail tu kan, mesti korang tahunya. Bukan saya, tapi juga tengok je konten-konten yang macam tu. Dia lebih kepada macam something controversial juga. Itu saya punya YouTube channel. Facebook pun ada. Saya Facebook, saya manage Facebook orang. Facebook tak pula lah nak panggil influencer ke, personal brand ke or something, saya uruskan juga, saya manage. Itu saya tak boleh nak share profile yang mana, sebab saya tak boleh saya tak boleh nak declare yang saya yang buat benda tu dekat public, dekat audience online or something kat you guys. Tapi saya boleh share statistik, saya boleh share stat, berapa ramai audience, berapa how much posting saya buat, berapa stories, berapa post, berapa reels, video long form, video short form and everything. So benda-benda macam tu saya boleh share. Tapi yang channel tu nama apa, itu saya tak boleh nak share lah. Channel ke Facebook ke, itu saya tak boleh nak share. Saya boleh share statistik sahaja, stat. Numbers doesn't lie, numbers don't lie. Itu saya boleh share. Dalam masa yang sama, yang gap yang saya skip buat video ni, saya boleh check balik berapa hari sebenarnya saya skip. Saya tak muncul. Either 1 bulan ke 2 bulan ke 3 bulan, I'm not sure. Dalam masa yang sama, saya dah start jual kereta-kereta luxury car.
you guys can say okay, contoh kereta yang saya jual ni Toyota Alphard, Toyota Velfire. Okay, so you guys boleh cakap yang maybe luxury ataupun not luxury, tapi saya memang ada jual kereta, saya masuk as a industry jual kereta luxury car. So sebelum ni pun saya ada background jual kereta Proton, saya as a sales advisor Proton. So benda tu tak terkejut sangat lah kalau saya nak jual kereta luxury pun, it's fun for me. Kalau jual kereta, okay, kereta Proton ni, Proton punya industri, kereta Proton, I mean kereta ni brand new Proton ni tak kisahlah mana-mana Proton ke Honda ke Toyota ke yang brand new, they need to follow the dealer pun akan follow pada HQ. So HQ ni dia akan tetapkan, okay, dalam bulan ni apa kita punya promotion, apa next month punya promotion, apa minggu ni, apa yang boleh buat, apa tak boleh buat. Dia ada SOP dia, ada benda-benda lebih pada strict lah, restrict. Dia ada strictness dia. Ada benda boleh buat, ada benda tak boleh buat. Contoh macam tu. So Alhamdulillah saya okay. Saya pernah jual kereta Proton, saya pernah dalam industri Proton daripada tahun lepas, dah dekat setahun. So for me, like, kalau orang nak kata saya tak orang tak boleh kata lah saya ni tak bantu masyarakat ke apa ke, tak boleh lah. Sebab saya memang okay, saya jual kereta Proton, saya deal dengan orang-orang yang berkemampuan untuk beli kereta Proton. Alhamdulillah okay. Kereta Proton ni industri dia, okay, saya cerita apa beza dia. Proton punya industri ni, customer lebih pada nak beli sebab nak ada kereta. Okay, yang tak pernah ada kereta ataupun kereta memang dah tak boleh nak move, tak boleh nak pakai dah, dan customer akan mencari nak beli kereta sama ada Proton ataupun Prodor. Itu kompetitor dia, Proton ataupun Prodor, antara dua ni. Kalau yang ketiga pun nak pergi lebih pun tak sure lah brand apa. Selalu compete Proton dengan Prodor lah, dua ni. Okay. Itu Proton punya industri. So luxury car ni, majority semua orang customer dah ada kereta, dah ada satu ataupun dua ataupun dah ada tiga kereta. So it's a totally different game. The reason saya suka start berkecimpung masuk dalam industri luxury car ataupun recon cars, sebab a variety of the car, ada banyak kereta. Saya tak nak strict, saya tak nak melekat dengan satu kereta sahaja. Kalau satu kereta sahaja, otak saya nanti akan jadi tepu. Dia macam, ini saya lah, saya share saya lah, tak kisahlah you guys macam mana kan. Ada orang dia jual kereta Proton pun 10 tahun, 20 tahun dia okay. For me tak. Saya dah 2-3 bulan tu, saya ada sindrom 3 bulan je. 3 bulan tu saya dah rasa macam okay, kereta lain boleh jual lah, macam tu. Saya dah start nak beli lebih, saya nak buat something different, something. Itu saya terpulang pada masing-masing. Itu cara saya. Bukannya saya tak boleh nak fokus, tak boleh nak buat ke apa ke. Dalam 3 bulan tu saya dah start boring yang okay, kalau saya jual kereta Proton ni, apa yang saya boleh buat? Saya boleh buat car wash, saya boleh buat tu, saya boleh buat ni. Banyaklah idea lah, tapi tak boleh nak implement sebab dia ada strictness dia. Dia ada, kena follow HQ lah. HQ dah tetapkan macam ni je. Okay, so saya advisor tahun lepas. So dalam masa gap yang 3 bulan ni, saya jual kereta Alphard, Alhamdulillah, Velfire, Harrier, Land Cruiser, model-model yang macam tu, Lexus, Honda FK8, FL5. So that kind of way. Mercedes, GLC, GLE pun ada. So itu apa yang saya nak share, apa yang saya dah buat. Content creation pun saya buat juga. Saya join, saya dah start. Actually saya ada partnership dengan Shopee. So untuk YouTube channel yang saya tak boleh cerita tu, ada partnership dengan Shopee. Memang saya ada contact dengan Shopee punya, we call it executive. Kita bukan panggil dia, kita panggil dia executive lah. Dia yang managekan, dia ibarat manager untuk bahagian dia yang uruskan influencer ni. I'm part of them. Cumanya bukan branding muka saya, branding YouTube yang saya uruskan tu. YouTube, Facebook, Instagram,
Threads. TikTok ada tapi tak banyak sangat. Followers dia baru 3k saja. Macam Facebook tu dah almost 50k, 50,000, almost 50k. YouTube I think almost nak dekat 20,000 subscribers. IG nak dekat 18,000 followers. So setiap social media dia ada dia punya struggle dia ada challenger dia. So kat situ saya pun tailorkan benda tu. Tak semua content boleh main posting macam tu je. Ada dia punya cara, ada dia punya, ibarat Facebook ni dia ada kerenah dia, Instagram ni ada kerenah dia. Audience tu nak yang macam mana. Itu apa yang saya buat. So saja nak share apa yang bermanfaat, saya share. Ni pun jubah ni saya first time pakai, first time muncul dalam video pakai jubah. Ni jubah daripada dapat hadiah sebenarnya. Ada saman tu dia pergi umrah 2 minggu kat umrah tu. So teringat saya belikan jubah ni untuk saya. Enjoy lah colour ni, okay. Saya suka colour gelap, colour biru gelap ni. Kalau boleh colour warna hitam yang berkilat. Itu saya punya style dalam masing-masing. Tapi syukur, alhamdulillah ada orang bagi, ingat saya, bagi share hadiah kat saya. Okay, so far itu dia saya nak share. In the future kita tengok, saya akan share lagi. So saya share video-video yang bermanfaat, yang boleh pakai untuk kita seharian kita. Pasal ekonomi saya tak adalah nak share sangat. Boleh juga, tapi itu cara saya lah, pemikiran, pandangan saya terhadap ekonomi. Ada orang dia fikir macam Donald Trump dah naikkan tarif, so tak boleh nak buat apa dah. Itu terpulang masing-masing. For me, saya lagi suka lah. Sebab apa? Orang akan banyak bekerja, ekonomi kita akan meningkat, lagi banyak lah peluang pekerjaan nak buka, peluang yang nak berniaga pun. Banyak orang nak membeli, nak makan, nak itu, nak ini. Banyak, sangat-sangat banyak. Okay, semalam pun saya pergi KL pun melekat 3 jam. Nak pergi KL je 3 jam. Maksudnya apa? Banyak kereta, orang bergerak. So itu pandangan saya. Saya akan share video akan datang.